بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، وثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan di atas nikmat iman, nikmat kesehatan yang masih baik, yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala kekalkan bersama dengan kita. Mudah-mudahan bersamanya kita pada pagi ini bakal dibuahkan segala-galanya yang baik oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk yang ke siri 365. Okey, 365. Dan pada pagi ini insya-Allah kita masuk awal surah, awal juzuk 28 surah Al-Mujadalah. Di awal surah Al-Mujadalah, muka surat 542. Kita akan masuk pada ayat 1 sehingga ayat 6 insya-Allah. Surah Al-Mujadalah ini insya-Allah. Macam biasa sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kami yakin adanya kebaikan untuk kami semua. Dan kami yakin adanya kebaikan itu dari janji daripadamu, ya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan itu kami mohon padamu, ya Allah. Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada mak mentua, pak mentua kami, abang adik kakak kami, mak saudara, bapa saudara kami, nenek moyang kami dan juga guru-guru kami, ya Allah. Kau jadikanlah sebab musabab kebaikan-kebaikan untuk kau rahmati mereka semua. Kasihi mereka semua, tempatkan mereka bersama orang soleh, ya Allah. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله ولا حجة علينا برحمتك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نوّرنا بنور العلم. صلى الله وسلم عليه والحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan, macam biasa kita masuk pada round yang pertama di awal surah Mujadalah ini, tuan-tuan, insyaAllah. Round yang pertama pada ayat 1 sehingga ayat 6. Baik, insyaAllah kita mula dengan lafaz A'udzubillah dan Bismillah sebab awal surah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Alhamdulillah, selesai round yang pertama. Kita nak masuk round yang kedua. Kita nak bahas sikit berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Kalau Zawiyah boleh tolong kopi-kopi link, hantar masuk dalam grup mari mengaji. Kalau pandai, tekan lama-lama, hantar masuk dalam grup ni. Bawa ada 2 orang ni, takut dia orang tak boleh nak masuk. Okey? Baik. Kita di awal surah Mujadalah, awal juzuk 28 insyaAllah. Macam biasa bila di awal surah, kita ada beberapa kaedah 4. Berhenti semua, sambung semua. A'udzubillah sambung dengan Bismillah. Lepas tu baca awal surah. A'udzubillah berhenti. Bismillah sambung dengan awal surah. Berhenti. Tu. Jadi maksudnya ada 4 kaedah. Pilihlah. Nak berhenti semua macam kita baca tadi pun boleh, tak ada masalah. Baik, selesai. Nak sambung semua pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi qad sami'allah. Pun tak ada masalah. Baik. Jadi kita terus. Qad qalqalahkan dal. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki masalah pula mada ismu fasil. Teki panjang 4 harakat. Ilallah waqah yang sempurna di situ. Lepas tu sambung saja. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Menti di situ dengan yasma'u taha. Yang taha. Wurakuma. Menti di situ. Kan boleh menti itu dengan kaedah kadar waqah ma'mu fasil 2 harakat. Kalau sambung, boleh baca dengan 4 harakat. Maksudnya, tahawurakuma innallah. Gitu lah. Sambung jadi mak jadi ismu fasil. Baik. Lepas tu, innallah wajibul gunnah. Macam biasa dengung bagi lama. Innallaha sami'un basir. Ba. Kan itu kita ikhfa'kan mim dengan ba. Ikhfa' pada izhar, apa dia ni, iqlab di situ, hukum iqlab di situ. Okay, ba selesai. Basir situ dia jadi apa, dia rotis tu ni nipis. Basir. Gitu. Seterusnya, alladzina yuzahiruna minkum, nun dengan kau jadi ikhfa'.
minkum idgham ma'al ghunnah kamil kan. Dia tu mim dengan apa? Wallahu ya apa dia ni? Kum kan kita dengar di situ. Bagi mantak dia tak? Min nisa kum idgham mutaqaribain atau mutanisain. Okey, min nisa idgham ma'al ghunnah naqis kamil. Nun ada syaddah. Ihim idgham mutamathilain, idgham mislain saghir, idgham syafawi, idgham kamil. Boleh panggil belakang. Kalau mim pertama mati, kedua hidup, dia panggil idgham mislain saghir. Okey, mim keluar daripada bibir mulut, dia panggil idgham syafawi dengan allazi di hujung kan. Okey. Lepas hum tu. Itu. Lepas tu kalau kita nak dah bahas berkaitan dengan mim itu keluar daripada syafatain, dia panggil idgham syafawi. Ma hunna wajibul gunnah. Umma wajibul gunnah lagi. Semua kena dengar lama-lama tu. Mahatihim. Selesai. In umma tu nun mati jumpa dengan alif jadi izhar syafawi. Okey, lepas tu jadi apa? In ummaha wajibul gunnah mahatuhum illa la'i majais ke apa tu? Allai mad muttasil mak wajib lah. Okey, waladnahum, lepas tu dia letak di situ tu. Ada tanda panjang di atas tu, lepas tu alif. Baik. Illa la'i mad wajib mad muttasil. Waladnahum wa innahum wajibul gunnah. Innahum la yaquluna munka, nun dengan kaf jadi ikhfa. Kararam idgham ma'al gunnah kamil. Minal qawli wa zura, minal qawli dengan kau minal qawli dah. Minal qawli wa zura. Wa inna Allah wajibul gunnah hala afuwun. Afuwun. Itu kena jaga tawassut pada waw. Okey. Kena jaga itu tawassut pada waw. Okey, baik. Okey, wun itu bagi dua berjumpa dengan ain. Ghain jadi izhar halqi. Afuwun ghafur. Mak dia tu jadi mak pada huruf dia itu. Ghafur itu ma'arik lisukun. Lepas tu kita kata apa? Afuwun dengan wawun ghafur. Selesai. Okey. Walladzina yudhahiruna min nisa, sama nun dengan nun idgham ma'al gunnah kamil. Nisaihim summa wajibul gunnah. Summa ya'uduna lima qalu wa tahriru qabl. Okey, lima qalu fa tahriru raqabah. Nanti itu fa tahriru raqabah balik. Fa tahriru raqabatin idgham ma'al gunnah kamil. Tim min qabli ikhfa qabli an yatamassa kadzalika yu'minu. Amin. Okey. Dzalikum tu'adhu raqabatin min qabli ikhfa li ay idgham ma'al gunnah naqis. Tada ay yatamas. Tu dah. Mak apa tu? Ma yatamassa. Idgham apa dah tu? Mat lazim lah. Mat lazim kalim musaqqal. Dzalikum tu'adhuna bih. Dzalikum kumtu. Mim dengan ta jadi izhar syafawi. Tu'adhuna bih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir. Selesai. Ayat seterusnya ayat yang keempat. Faman lam yajid, nun dengan lam jadi idgham. Jadi apa dia? Idgham bila gunnah kamil. Nun dengan lam ada syaddah. Faman lam. Jangan nak baca faman lam. Tak mahu. Faman itu.
kan disebut sebagai huruf apa? Man lam lin Umar, huruf tawassut. Okey. Baik. Jadi faman lam tu fa yajid qalqah kendal jid yajid fa siyamu syahrain mutatabi'aini ni min qabli, nun dengan qaf jadi ikhfa, qabli ay nun dengan ya jadi idgham ma'al gunnah naqis, ay yatamassa, itu baca dia lah. Sa tu jadi mak asli lah. Selesai. faman lam yastati okay, nun dengan lam idgham bila gunnah, lam ya izhar syafawi, yastati' dengan yastati' tati tak mutati tati' فإط قلقله كان إطعام 60 مسكينا ذلك تؤمنوا به والله ذلك تؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله يبينها لقوم وتلك حدود الله boleh kita wakaf itu وللكافرين عذاب أليم تعالى إن الذي واجب الغنى إن الذين يحاد kita panjang dengan mak lazim kalim musaqqal haddu dunallahi wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat وقد قلقله نون زي اوكي وقد انزلنا ان قد قلقله ان اخفاء زلنا مفصل مجائز بحركات ayatin bi jadi bagi dua jumpa dengan ba jadi izhar apa dia iqlab juga. Okey, lepas tu bayinat kita wakaf pada ya itu walil kafiri walil walil kafirina na'adzabum adabum muhin. Kemudian dah selesai idgham ma'al gunnah kamil muhin bu tak mau azabum bum tak mau bum muhin. Ayat last ayat yang ke-6 surah Mujadalah yauma yab'asuhumullahu jami'an fa mari dua berjumpa dengan fa. Okey, dua berjumpa dengan fa. Okey, anfa ikhfa fayunabbi'uhum bi nun iqlab di sini pada mim dengan ba ikhfa syafawi. Lepas tu dibaca dengan renggang mulut dan sebagainya. Fayunabbi'uhum bima amilu, kita berhenti ni tu waqaf dengan kadar mat munfasil dua harakat ataupun mat asli boleh jawab. Lepas tu ahsahu ahsa tak boleh itu hazif puih. Ni ha pedas sahu Allah wa rasuluh wa qawlihi wallahu ala kulli syai'in syahid. Panjang wa qawlihi. Jadi dengan kadar mat kalau kata pada syahid 246 harakat lah. Insya okey ma'al gunnah kan. Insya tu ma'al gunnah menjadi ikhfa. Lepas tu syahid matikan di situ dengan ma'arik disukun. Alhamdulillah selesai raun yang kedua ni. Boleh jelas lah. Tapi macam biasalah kalau kita baca di awal surah macam ni kalau boleh kita baca ni orang kata apa dengan 4 kaedah di awal itulah. Nak berhenti semua ke auzubillah bismillah wa surah, nak sambung semua ke
A'udzubillah nak sambung dengan bismillah ke? A'udzubillah berhenti bismillah nak sambung dengan surah terpulang. Boleh pilih. Itu yang digariskan oleh para ulama. Kita baca balik. Kali ni kita ambil cara kita sambung semua insya-Allah. A'udzubillah sambung bismillah, sambung di awal ni insya-Allah. Pakai tarik nafas elok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من الله وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita dah nak masuk ke round yang ke-20 insya-Allah. Round yang terakhir, round ke-20 pula syahid, round yang ke-4. Sama-sama insya-Allah. Kita doa dahulu, ya Allah ya Tuhan kami. Round yang ke-4 ini ya Allah, kami yakin adanya kebaikan bagi round yang telah kami baca tadi ya Allah. Sehingga sampaikanlah juga kebaikan-kebaikan ini ya Allah untuk ahli keluarga kami, khususnya kedua ibu bapa kami, kedua mak mentua, bapa mentua kami, abang, adik, kakak, nenek moyang kami, kaum muslimat dan muslimat juga. Ya jadikanlah sebab musabab kebaikan ini untuk kau rahmati mereka, ampuni masa mereka, tempat kami ke Tuhan. Ya Rahman ya Rahman Rahim. InsyaAllah tuan-tuan, kita ambil round yang ke-4, round yang terakhir, berhenti balik. Tadi pada berhenti semua, sambung semua. Yang ni kita baca A'udzubillah sambung dengan Bismillah.
Lepas tu kita ambil qad sami Allah. Boleh lah? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله Allahu Akbar walillahilhamd. Selesai siri yang ke-365 kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, menerima amalan kita, menyampaikan kebaikan untuk kedua ibu bapa kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri yang ke-365 366 pada hari Khamis ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, minta elok, minta maaf banyak-banyak, melawak dan sebagainya. Kan suara pun tak berapa sedap. InsyaAllah, kita jumpa lagi pada hari Khamis. Yang baik daripada Allah, minta elok, minta maaf banyak-banyak. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلنا وذهب همومنا وهمومنا يا الله برحمتك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك. صلى الله وسلم عليه والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.